Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamim bi khair. Kasih pada akhina al-fadhil para asatizatul kiram bab di majlis tilawat, mudah-mudahan dan alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni untuk membicarakan hal-hal dengan Rasulullah SAW dalam menyambut ma'al hijrah ini tajuk dan satu daripada tajuk yang patut diangkat untuk kita mengenang betapa kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Babuna fillah, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup melalui berbagai-bagai mihnah dan ujian di dalam perjuangan dakwahnya yang tujuannya adalah untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia termasuklah umat akhir. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar itu, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengenepikan semua kepentingan diri pribadinya lebih daripada kepentingan Allah dan juga kepentingan ummahnya. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Semua para nabi mempunyai doa yang sangat mustajab, dan semua para nabi itu telah pun berdoa dengan doa-doa. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran bagaimana dengan Nabi Allah Ibrahim berdoa, begitulah juga dengan Nabi Nuh alaihissalam berdoa, begitulah juga dengan Nabi Allah Yunus alaihissalam berdoa, begitulah juga dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Doa Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ayat doa Nabi Adam alaihissalam, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitulah para nabi dan rasul masing-masing berdoa. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atu li ummati. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun saya ikhtaba'tu da'wati, aku menangguhkan doaku, syafa'atan li ummati, kerana nak memberi syafaat kepada umat. Bermaksud kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar-besar doa yang digunakan oleh para nabi dan rasul untuk diri mereka ataupun untuk gunaan mereka, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menangguhkan doa yang mustajab itu semata-mata untuk memberi syafaat dan bantuan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hanya pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin doa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh gunakan untuk dirinya sendiri, boleh mendoakan yang terbaik untuk dirinya sendiri ataupun keluarga baginda, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa itu untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, besarnya pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam
bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam hidup dengan penuh, kita katakan ya, zuhud, hidup dengan penuh, kita katakan serba kekurangan. Bahkan disebutkan ma syabi'a alu Muhammadin min ta'amin thalathata ayyamin mutatabi'ah hatta qubida. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak pernah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kekenyangan daripada makanan 3 hari berturut-turut. Bermaksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya dalam, kita katakan serba kekurangan pada makan minum. Bahkan disebut dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tidak pernah kenyang daripada makan roti, kecuali ala dhafafin, kecuali ketika mana makan bersama orang ramai. Begitulah juga bagaimana dalam kehidupan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, baginda SAW tidak pernah menemui roti yang halus. Hidup baginda Nabi SAW sangat, kita katakan sederhana. Dan kesederhanaan hidup baginda yang kadang-kadang ada makanan, bahkan kadang-kadang sehinggalah berlalu hari demi hari yang kami makan, kata Sayyidah Aisyah, hanyalah aswadan, iaitu air dan juga tamar yang digunakan untuk mengikat perut mereka supaya tidak kosong. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sebenarnya boleh pilih untuk Nabi kita hidup kaya raya. Ditawarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam akan perbendaharaan kekayaan langit dan bumi. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau. Kenapa? Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan cara hidup sederhana dan kehidupan orang miskin, bagaimana masih boleh menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dengan kekayaan saja kita boleh mendapatkan ganjaran pahala, bukan hanya dengan kekayaan saja kita boleh jadi manusia berguna, tetapi Masya Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam sanggup berkorban, pilih cara hidup yang penuh dengan kesederhanaan, yang kadang-kadang tiada makanan, kata para ulama, adalah untuk menjadi contoh tauladan kepada umatnya yang miskin. Maka dengan sebab itulah, bila kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah wal Khasail Mustafawiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmizi, apabila masuk pada tajuk berkenaan dengan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis yang didatangkan oleh Imam At-Tirmizi berkenaan dengan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serba kekurangan, yang kadang-kadang ada makanan, kadang-kadang dalam kelaparan, kadang-kadang berlalu beberapa hari tiada makanan. Ia bukanlah nak menunjukkan kepada kita bahawa mulianya kemiskinan, tidak. Tetapi ia nak menunjukkan mulia dan besarnya semangat pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miskinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan mulianya pengorbanan. Karena baginda berkorban untuk pilih cara hidup yang sedemikian supaya menjadi contoh dan tauladan kepada umatnya yang miskin. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam hal keadaan kaya raya, orang miskin yang mungkin akan tinggalkan agama kerana kemiskinannya, orang miskin yang mungkin akan jual maruahnya disebabkan kemiskinannya, akan mengatakan Nabi tak apalah, sebab Nabi pun tak diuji dengan kemiskinan. Kami ni miskin, sebab tu kami jadi macam ni. Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan baginda ini seorang yang sangat bijaksana dalam tindakan, yang terbimbing dengan wahyu Allah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pilih hidup dengan serba kekurangan untuk menjadi contoh tauladan kepada umat-umatnya yang dalam.
supaya miskin bagaimanapun kita, ya, tak ada sesuatu bagaimanapun kita, jangan sampai korbankan prinsip-prinsip kehidupan beragama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Maka kata para ulama, miskinnya Nabi itu menunjukkan besarnya pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan miskinnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu juga menunjukkan besarnya ithar, yaitu perasaan mengutamakan orang lain lebih daripada keutamaan diri sendiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam, disebutkan pemurahnya baginda Nabi ini, ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Tidak pernah sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu, baginda menolak dan mengatakan tidak. Itu tidak pernah berlaku dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang yang sentiasa menghulurkan bantuan, memberikan, kita katakan, sesuatu kepada orang lain, mengembirakan siapa juga yang meminta kepadanya. Sebab itulah kata seorang Badui, aku pulang dari sesudah menemui seorang yang kalau bersedekah tidak takut fakir. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat memberi tidak akan takut jadi fakir, bermaksud tak berkira sungguh. Maka para ulama mengatakan Nabi kita sebenarnya orang yang ada belanja, cukup kita katakan simpanan. Tetapi disebabkan kepemurahan baginda yang Allah jadikan kepada dirinya sebagai contoh kepada umat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam ini qutus sanah, simpanan tahunan, perbelanjaan baginda habis lebih awal, disebabkan tidak ada yang meminta kecuali baginda memberinya. Itulah pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu bila kita baca tajuk tentang miskinnya Nabi, sempitnya hidup Nabi, kita kena tahu ia merupakan menggambarkan kepada kita mulianya pengorbanan dan mulianya sifat pemurah dan zuhud yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin kita yang kedua, tentang pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pernah ditawarkan oleh malaikat penjaga laut, malaikat penjaga gunung. Sesudah beberapa hari Nabi kita berbuka puasa, dan bersahur hanyalah dengan sebiji kurma dan juga dan juga air. Maka akhirnya malaikat datang tawarkan untuk keluarkan semua kekayaan lautan nak diberikan kepada baginda. Begitulah juga malaikat gunung datang tawarkan untuk keluarkan semua kekayaan gunung untuk berikan kepada baginda. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkanlah aku, innama ashku ila rabbi, aku hanya mengadu kepada asumu yauma wa aftiru yauma. Kalau aku ada makan, tak ada makan aku berpuasa, kalau ada makan aku. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya nak menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya pengorbanan Rasulullah sallallahu. Yang berikutnya, baginda sallallahu alaihi wasallam banyak menangis untuk umat. Sehingga kan kalau kita baca ayat berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadamu wahai Muhammad penganugerahan sehinggalah engkau meredainya. Yakni engkau akan berpuas hati dengan penganugerahan yang Allah beri. Maka ia adalah berkenaan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kenaan dengan Nabi Allah Ibrahim yang berdoa kepada Allah untuk umatnya. Nabi kita juga membaca ayat-ayat Allah berkenaan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam
yang berdoa untuk umatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tuhanku, sekiranya engkau mengadabkan mereka, yakni umatku, kata Nabi Allah Isa alaihissalam, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan sekiranya engkau mengampunkan mereka, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha perkasa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bila baca ayat ini, Nabi kita terkenang kepada umatnya. Ya, Nabi kita menyelami kasih Nabi Allah Isa alaihissalam yang berdoa untuk umatnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam juga sangat kasih dan sayang kepada umat baginda, sehinggalah baginda menangis. Maka diutuskan malaikat Jibril untuk mengetahui apakah makna di balik tangisan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka apabila mengetahui bahawa tangisan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah untuk umatnya, adalah kerana kerisauan baginda sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan nasib umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu penganugerahan dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sanurtika fi ummati, sesungguhnya wahai Muhammad, kami akan memastikan engkau berpuas hati atas layanan ataupun kebaikan yang akan kami berikan kepada umatmu. Maka begitulah risaunya Nabi dalam kehidupan baginda, bukanlah untuk dirinya, tetapi kerisauannya adalah untuk umatnya. Tangisannya dan air matanya juga adalah untuk umatnya. Maka dengan sebab itulah apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani baginda sangat bimbang. Bimbang apa? Bimbang dengan keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kalau berlaku sesuatu kepada baginda akan terpadamlah nur ummah manusia ini. Maka dengan sebab itulah Abu Bakar menangis, Abu Bakar risau apabila berada dalam gua bersama dengan baginda. Ya Rasulullah, lau ra'a ahaduhum, kalaulah salah seorang daripada mereka melihat, tunduk saja melihat kepada kakinya, pastilah mereka akan melihat kita. Tapi Nabi kita dengan tenang menenangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan Allah akan bersama dengan kita, Allah sentiasa bersama dengan kita. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dalam tiap tindakan baginda, risau baginda bukan untuk dirinya, risau baginda adalah untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam satu malam Sayyidah Aisyah mendapati Nabi kita terlalu lama di dalam sujudnya. Nabi solat malam dan Nabi sujud terlalu lama, sehingga datang kerisauan pada Sayyidah Aisyah. Sampailah Sayyidah Aisyah dalam kegelapan malam itu menyentuh kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Bimbang kalau jadi apa-apa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi kita sujud yang lama. Maka apabila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai daripada solat baginda, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya perihal keadaan baginda yang lama dalam sujudnya itu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan, ya Allah, kau ampunilah Aisyah dosanya yang lalu, kesalahannya yang lalu, kesalahannya yang akan datang, kesalahannya yang disengajakan, kesalahannya yang tidak disengajakan, kesalahannya yang zahir, kesalahannya yang disembunyikan. Masya Allah. Lebih kurang begitu makna daripada doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu gembira wahai Aisyah dengan doa itu? Maka kata Sayyidah Aisyah, tidak ada sesuatu yang lebih mengembirakan aku daripada doa ini. Masya Allah. Yang berdoa ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan untuk baginda, untuk istrinya Sayyidah Aisyah. Sudah semestinya lah Sayyidah Aisyah akan rasa gembira dengan doa tersebut. Permintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pengampunan kepada Sayyidah Aisyah,
Ya, doa, dosanya yang zahir, dosanya yang batin, dosanya yang terdahulu, dosanya yang akan datang. Maka kata Sayyidah Aisyah, beliau sangat gembira dengan ayat, dengan doa itu. Ayat yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demikianlah yang dibaca ataupun yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita sujud dalam sujud yang lama itu, dan Nabi kita berdoa untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam agar Allah menganugerahkan pengampunannya kepada ummah ini, dosa mereka yang terdahulu, dosa mereka yang akan datang, dosa mereka yang zahir, dosa mereka yang batin. Begitulah cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ada waktu-waktu yang sangat yang sangat besar, pada saat-saat yang sangat utama yang baginda sallallahu alaihi wasallam ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala permohonannya untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mencintai kita lebih daripada kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Sebelum kita dilahirkan, baginda telah pun berdoa buat kita. Bahkan di hari akhirat nanti juga baginda yang akan menanti-nanti kita. Dan begitulah keadaannya. Hinggalah Masya Allah, pada detik-detik waktu baginda bermunajat kepada Allah, baginda tidak lupa untuk sisipkan doa khusus buat umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan malam-malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah malam baginda yang sentiasa bermunajat kepada Allah. Idza jana al-lail wa dana al-habibu ila habibih qama sallallahu alaihi wasallam yunajillah. Kata Sayyidah Aisyah, apabila malam berlabuh dan seorang kekasih akan tidur ataupun akan bersama dengan kekasihnya, maka pada saat itu bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunajillah, bermunajat kepada Allah. Itulah malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam baginda ini, saat-saat munajatnya itu, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lupa kita masih mendoakan untuk kita semua. Begitulah pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ahbabuna fillah, baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai-bagai ujian di dalam kehidupan. Nabi kita diherdik, Nabi kita dicerca, Nabi kita dihina, Nabi kita pernah dipulau dengan hampir 3 tahun pemulauan. Hinggalah isteri baginda Sayyidah Khadijah binti Khuwailid juga meninggal dunia ketika mana masih Nabi kita dalam embargo pemulauan. Begitulah jerih payah kehidupan baginda untuk membawa dakwah ini, untuk membawa agama ini. Nabi kita pernah ditawarkan dengan tawaran-tawaran kekayaan. Orang Quraisy mengatakan, kalaulah kerana kamu berdakwah ni disebabkan kerana kamu sakit, kami akan cari pawang-pawang dan bomoh yang boleh mengubatkan kamu. Kalaulah kamu berdakwah ni disebabkan apa? Disebabkan kamu nak kekuasaan dan kedudukan, kami akan lantik kamu menjadi ketua kepada kami semua. Asalkan kamu, wahai Muhammad, berhenti daripada cakap-cakap tentang agama ni. Kalau kamu, wahai Muhammad, nakkan kekayaan, kami akan bagi semua kekayaan kepada kamu. Asalkan kamu jangan cakap hal-hal agama. Maka apa kata Nabi SAW kepada pamannya,
Abi Talib, Nabi kita katakan, demi Allah, kalaulah mereka itu meletakkan asyams, matahari, fi yamini wal qamar fi yasari. Kalaulah mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan urusan agama ini, aku tidak akan sanggup meninggalkannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sanggup hilang segala-galanya demi satu, agar agama ini sampai kepada umat baginda, untuk menjadi petunjuk, dan untuk agama ini tertegak di atas jalan yang sebenar, yang membawa kita semua kepada syurga Allah Subhanahu. Maka itu merupakan satu keazaman yang besar, satu, kita katakan, pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya, apabila mereka tidak berupaya memujuk Nabi kita dengan harta, tak berupaya juga memujuk Nabi kita dengan pangkat dan kedudukan, tak berupaya juga dengan pujukan-pujukan yang baik, maka akhirnya mereka telah melakukan satu perbuatan, memulau baginda sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim serta Bani Muttalib, sehinggalah tidak boleh memberikan makanan, tidak boleh berjual beli, tak boleh berkahwin dengan orang Islam dan juga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hampir 3 tahun lah Nabi kita hidup dalam kekayahan, Nabi kita hidup dalam kesukaran, sehingga digambarkan makanan yang ada, kalaulah diletakkan di bawah ketiak Sayyidina Bilal pun, makanan itu akan kelihatan, bermaksudnya terlalu sedikit. Dan dalam riwayat disebutkan bagaimana pecah bibir-bibir mereka kerana makan pokok-pokok, rumput-rumput, hanya disebabkan apa? Tidak ada. Demikianlah penderitaan dan pengorbanan besar yang dilakukan, bukan hanya sehari 2, 3 tahun lamanya. Demikianlah besarnya pengorbanan Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana nak sampaikan agama ini, yang akhirnya pada hari ini kita menikmati nikmat kehidupan beragama. Abunafillah. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang sangat berani. Hingga kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dalam peperangan Badar, Nabi kita lah yang paling ke depan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga sehinggakan ada orang yang berlindung di balik datang baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kerana apa? Kerana beraninya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud apa? Nabi kita lebih ke depan. Nabi kita sanggup berkorban. Nabi kita sanggup mati agar agama ini sampai kepada kita semua. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sanggup meninggalkan tanah air yang tercinta, Mekah yang tercinta, adalah kerana apa? Untuk menyebarluaskan agama ini. Maka dengan sebab itulah bila baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kota Madinah itu dinamakan Madinah, yang sebelumnya ialah Yathrib. Sebab apa nama Madinah? Kenapa tak digunakan perkataan Madinah itu sebelumnya? Banda-banda di mana-mana pun, banda-banda orang Arab ni dia tak namakan Madinah, mereka namakan Asimah, mereka namakan Bilad, mereka namakan Qal'ah, mereka namakan juga dengan Haikal dan sebagainya. Tetapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Yathrib, maka dinamakan kota itu dengan Madinah Al-Munawwarah. Bahkan lafaz Madinah itu terbit daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam.
Dalam satu riwayat disebutkan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina li Makkah wa mithlahu ma'ah. Ya Allah, engkau tumpahkanlah kasih kami kepada kota Madinah sebagaimana cinta dan kasih kami kepada kota Mekah. Bahkan ya Allah, engkau gandakanlah kecintaan kami terhadap kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan saya, tuan-tuan semua, muslimin dan musliman, babuna fillah, rezeki untuk kita berziarah ke kota Mekah dan juga kota Madinah, melaksanakan haji dan umrah dan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan kota Madinah itu dinamakan Madinah, tidak dinamakan dengan Asimah, tidak dinamakan dengan Bilad, tidak dinamakan dengan Qal'ah, tidak dinamakan dengan uh, Masr, juga tak dinamakan dengan Haikal, kerana perkataan Madinah itu sendiri diambil daripada kata-kata ad-din. Madinah diambil daripada kata-kata ad-din, iaitu agama. Bermaksud kota Madinah itu merupakan kota kehidupan beragama. Kota Madinah itu merupakan kota masyarakat yang dapat menegakkan kehidupan beragama. Maka hijrahnya Nabi SAW itu satu pengorbanan besar untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kehidupan yang sebenarnya masyarakat yang beragama. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam meredah padang pasir yang luas. Baginda sallallahu alaihi wasallam mendaki gunung yang tinggi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengalami luka-luka pada kakinya kerana mendaki bukit-bukit yang berbatu. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang Nabi kita terpaksa bersembunyi pada siang harinya, bergerak pada waktu malamnya, untuk menjaga keselamatan, semata-mata untuk kita katakan membawa kita semua kepada situasi kehidupan. Dan itulah yang nak ditunjukkan oleh baginda. Sebab itu bila Nabi kita sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi kita asaskan pembinaan masjid. Baginda sallallahu alaihi wasallam persaudarakan kehidupan orang-orang Aus dan Khazraj dan juga Muhajirin dan Ansar. Baginda sallallahu alaihi wasallam buat piagam Madinah, perjanjian damai dengan ketua-ketua kabilah, dengan ketua-ketua agama, untuk mereka hidup di bawah satu lembayung payung agama yang memayungi masyarakat. Baginda sallallahu alaihi wasallam berjuang sehebat itu adalah untuk kita semua. Itulah pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja bagaimana Abu Bakar Siddiq yang melihat Nabi kita dalam keletihan, Nabi kita dalam kepenatan, sahabat-sahabat kita yang pernah naik ke gua Sur dapat mengetahui bagaimana tingginya bukit tersebut dan sukarnya pendakian. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang dalam kepenatan keletihan sampai tertidur di atas ribaan ataupun pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semua itu merupakan pengorbanan besar Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami luka-luka gigi gerham. Baginda sallallahu alaihi wasallam patah pada bahagian kening. Baginda sallallahu alaihi wasallam tergores dengan gorisan yang agak dalam, kan mengelak daripada detakan-detakan dalam kotoran. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri ditetak bertubi-tubi sehinggalah pergi
daripada baju besi baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun tertikam dua batang besi kecil daripada dir'un Nabi, daripada dir' uh, baju besi yang dipakai pada bahagian kepala itu di bahagian leher telah pecah dan menikam di pipi baginda sallallahu alaihi wasallam dua bilah besi. Nabi kita luka nak menghentikan darah baginda sallallahu alaihi wasallam itu dibakar tikar daripada pelepah tamar. Abunya diletakkan pada luka baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidah Fatimah dan darah menitis-nitis dari tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pengorbanan, ini merupakan perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam satu perangkap lubang yang digali sehinggalah lutut baginda sallallahu alaihi wasallam mengalami kecederaan. Sampai selepas perang Uhud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak dapat diri sehinggalah disyariatkan salat duduk. Semua itu merupakan kepedihan ayahan yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sakit yang baginda alami, luka yang baginda deritai, dengan patah giginya dan juga dengan tertanam besi pada pipinya, itu belum lagi hebat nak dibandingkan dengan deritanya baginda melihat apa yang telah kepada sahabat di dalam peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang sangat pengasih. Kasihnya baginda sehinggalah kita yang tak pernah bertemu dengan baginda pun sangat baginda cintai, sangat baginda ingati. Kira-kiranya bagaimana dengan orang yang setiap hari dalam kehidupan baginda, mereka inilah tokoh-tokoh utama, watak-watak penting yang membantu perjuangan agama baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu bila Nabi kita tengok Sayyidina Hamzah yang dibelah perutnya, yang digunting hidung dan telinganya, yang dirobek bahagian mukanya, maka pada ketika itu Nabi kita sangat sedih, Nabi kita sangat pedih. Baginda sallallahu alaihi wasallam menangis. Sampaikan orang yang telah menjadi sebab kematian Sayyidina Hamzah sampai seumur hidup Nabi kita tidak mahu melihat. Hanya sekali saja Nabi tengok orang tersebut, kemudian Nabi kita katakan, ghaib anni wajhak, jauhkanlah wajahmu daripadaku. Kenapa? Sebab tiap kali Nabi kita tengok, Nabi kita akan terkenangkan Sayyidina Hamzah dan bagaimana orang-orang Quraisy telah melakukan musul kepada Sayyidina Hamzah. Begitulah sedihnya, pilunya hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang kuat, orang yang tabah. Hinggalah bila selesai perang Uhud, Allah turunkan ayat berkenaan dengan sikap baginda sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi linta lahum, kerana disebabkan rahmat daripada Allah, engkau wahai Muhammad masih berlembut dengan mereka, dengan sahabat-sahabat. Baginda sallallahu alaihi wasallam masih dapat melayani mereka, walaupun dalam kalangan mereka mungkin ada yang terkhilaf kerana meninggalkan posisi yang diperintahkan. Kumpulan pemanah meninggalkan posisi memanah. Tetapi Nabi masih boleh berlembut dengan mereka. Kerana rahmat yang besar yang Allah anugerahkan pada diri baginda, dan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang sangat tabah. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi merupakan sebaik-baik manusia dan Nabi merupakan sebaik-baik orang yang sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang yang sangat pemaaf. Baginda sallallahu alaihi wasallam
sehingga boleh memaafkan orang yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan kepada baginda. Semua itu adalah menunjukkan kepada kita betapa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sentiasa tahu bahawa tiap tindakan dan perbuatan baginda akan menjadi contoh dan suri tauladan kepada umatnya. Maka Nabi kita mengenepikan kepentingan-kepentingan dirinya pada marahnya, pada kita katakan sukanya dan sebagainya. Semuanya kerana nak menjadi contoh dan tauladan kepada umat kita. Babuna fillah, tidak cukup dengan doa, tidak cukup dengan janji syafaat, tidak cukup dengan menangis saban malam memohon kepada kita. Ya, tidak cukup dengan itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam haji yang terakhir pun menyampaikan pesanan-pesanan yang sungguh menyentuh hati dan perasaan. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bila turun ayat ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dah mula menangis, mengetahui bahawa apabila dah sempurnanya agama, apabila kota Mekah dah kembali kepada Islam, maka waktu-waktu akhir Nabi SAW dah tiba. Maka Abu Bakar dah menangis, orang lain tak menangis lagi. Tapi Abu Bakar ni Allah bagi pada dia pengetahuan. Dia kata dia tugas-tugas kerasulan dah nak selesai. Kalau dah selesai, mestilah Nabi akan dijemput pulang. Maka lebih menguatkan lagi perasaan itu apabila Nabi kita berkhutbah dalam khutbah haji yang terakhir, sehingga baginda mengatakan mungkin aku tidak akan lagi bertemu dengan kalian di tahun-tahun yang akan datang. Maka hendaklah siapa yang dengar pesanan aku ni sampaikan kepada orang yang tidak mendengarnya. Dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pesanan baginda Nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat kepada umatnya. Nabi ingat kepada umat. Yang mungkin orang lain kalaulah kita katakan saat-saat akhir yang macam tu, mungkin pesanan-pesanan adalah berkenaan dengan keluarga, berkenaan dengan hal-hal yang belum selesai. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pesanan baginda adalah baginda. Itulah ingatan kuat baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, sehinggalah Nabi kita berpesan apa? Hendaklah orang yang mendengar pada hari ini menyampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Yang mudah-mudahan nanti orang yang terakhir yang mendengar mungkin lebih faham apa makna pesanan tersebut daripada orang yang terawal yang mendengarnya. Maka para sahabat membawa misi menyampaikan pesan Nabi SAW itu, sehinggalah agama itu sampai ke Nusantara kita ini, sampailah ke seluruh dunia. Agama tersebar disebabkan apa? Disebabkan faham para sahabat, hendaklah orang yang mendengar daripadaku sampaikan kepada orang yang tak dengar. Sahabat bukan hanya sekadar balik sampaikan kepada kaum keluarga masing-masing, kerana faham sahabat berkat daripada asuhan Nabi SAW, mereka adalah orang yang perlu tersebar luas ke seluruh dunia, perlu merantau jauh untuk menyampaikan kepada golongan yang tidak pernah mendengar agama ini daripada baginda Nabi SAW. Maka itu besarnya kita katakan ingatan Nabi kepada kita semua. Babu Nafi, tak terhitung banyaknya pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam, korbankan doanya yang paling mustajab, korbankan waktu munajatnya untuk menyelitkan juga doa buat umat. Begitulah juga waktu kita katakan baginda sallallahu alaihi wasallam dapat bersama dengan ahli keluarga pun disediakan juga ruang untuk kita, dan begitulah juga hidupnya dengan penuh
kita katakan serba sederhana, itu bukan untuk kita semua. Tak cukup dengan itu. Baginda janji lagi akan tunggu kita semua di hautnya nanti di hari akhirat kelak, akan berada di atas mimbarnya, akan memanggil ummati ummati. Jadi mudah-mudahan kita dapat menyelami serba sedikit kisah berkenaan dengan pengorbanan baginda terhadap umatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan mereka yang dapat dipertemukan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, mempunkan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, perlihatkan wajah ceria kekasih Allah yang sentiasa berdoa dan memohon kepada Allah kebaikan untuk kita. Dan mudah-mudahan juga hidup dalam hati sanubari kita satu kehidupan yang diredai oleh Allah, diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga melayakkan kita dikumpulkan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah daripada pertemuan yang ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya saya sendiri dan kepada kita semua. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi